Benar. Tapi soalnya bukan soal bantu atau bail out. Soalnya sebelum kita campur dalam urusan ini, mesti ada forensic audit. Bila timbul masalah perwajar dulu, bila saya diarah untuk membantu perwajar setelah dari kelam kabut di bawah Tan Sri Eric Chia, apa yang saya lakukan? Saya minta Pricewaterhouse sebelum PwC, PricewaterhouseCoopers sekarang, menggunakan seluruh kuasa melakukan forensik audit. Kemudian tak cukup, minta dia menguruskan syarikat itu kerana syarikat itu dah rusak. Sekarang apa yang berlaku ialah kita diminta bantu bila ketua eksekutif dan syarikatnya untung berbilion. Penjualan tahun 2017 oleh Datuk Muzani, itu semua mencatat keuntungan besar. Dan sekarang ini bila semua yang atas, elit Bumiputera, elit politik itu menguasai dengan keuntungan besar, kita dibebankan dengan permasalahan nak selamatkan. Seperti mana yang telah berlaku dengan tabung haji, dengan Felda, dengan 1MDB, dan dengan sekarang ini kemungkinan serba dinamik dan DNB kalau kita tak waspada. Jadi oleh demikian, kita mesti lihat kerangka ini dalam bentuk yang lebih besar. Baik, Datuk Seri. Masalah pengurusan, masalah integriti, masalah rasuah, masalah penyalahgunaan kuasa. Terima kasih.